Kami hadir hari ini untuk menghantar satu surat tuntutan bagi pihak penduduk. Jadi sebentar lagi kami akan naik ke atas dan serahkan surat, dan kalau boleh kami ingin berjumpa dan berbincang dengan wakil daripada pejabat tanah galian. Kita nak jumpa pentadbir tanah, serahkan dan nak bersama bincang. dengan bukan semua nak bincang sekali. Permohonan yang dibuat adalah supaya pentadbir tanah menjalankan satu siasatan atas status tanah di Kampung Sungai Baru, di mana pemohon menyatakan bahawa tanah beliau di Kampung Sungai Baru bukan tanah pajakan 1999 tahun, tetapi adalah sebenarnya tanah Malay Agricultural Settlement ataupun tanah emas, iaitu sejenis tanah Rizab Melayu. Juga hadir pada pagi ini lebih kurang 40 atau 50 lebih orang penduduk daripada kawasan Kampung Sungai Baru. Ya, kita boleh lihat mereka menghadir kerana kesemua tanah mereka juga terlibat dalam perkara ini. Walhal kesemua tanah, semua penduduk di kawasan Sungai Baru adalah bergantung sekarang kepada siasatan dan permohonan yang telah dibuat pada pagi ini. Ia akan mempunyai impak atau kesan atas tanah semua orang, semua penduduk di Kampung Sungai Baru, di Kampung Baru. Kita telah menyerahkan dokumen daripada tahun 1932 ni, iaitu Warta tahun 1932 yang memberi hak mas kepada tanah di Kampung Sungai Baru kepada Timbalan Pengarah tadi. Beliau telah menerima dokumen ni. Kerajaan pun tahu mengenai dokumen ni. Mereka masih rujuk kepada dokumen ni, ya. Nah, ia jelas menyatakan bahawa Kampung Sungai Baru iaitu tebing kanan Sungai Kelang adalah dan menurut dan downstream, ya, turun menurut aliran sungai adalah kesemuanya tanah emas. Tebing kanan Sungai Kelang adalah tanah Kampung Sungai Baru. So jelas daripada dokumen yang kita ada. Saya juga nak jawab ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa ia bukan tanah emas, bahawa ia baru dibuat, Kampung Sungai Baru baru dibuat melalui penambakan sungai dan sebagainya. Okey, ini semua adalah bercanggah dengan peta-peta yang kita ada daripada zaman British dulu. Sebelum tahun 60-an yang dikatakan terdapat penambakan, sudah ada peta yang menunjukkan Kampung Sungai Baru dah wujud. Okey. Jadi bagaimana tiba-tiba 16 ekar tanah Kampung Sungai Baru boleh tiba-tiba keluar, timbul daripada sungai? Ini tak logik, ya.